Assalamualaikum. Mari kita terapi melihat tumbuh-tumbuhan di pagi hari. Pagi hari raya. Ya, segar sungguh mata melihat tumbuh-tumbuhan. Dengan bunyi unggas-unggas. Oh, banyaknya pokok. Ya. Hmm. Oh, tumbuh-tumbuhan. Saya tunjuk tuan-tuan pokok yang paling special. Pokok tongkat ali sebentar lagi. Pokok tongkat ali sebelah pokok palma. Yang batang dia sengit. Tu dia. Tongkat ali. Itu dia. Mari kita sambung tengok pokok bunga. Indah sungguh pagi ini. Pokok palma. Ya. Cili banyak mati. Ubi. Sirih makan. Makan sirih. Bagus. Kelapa. Wah, bunga kantan. Inilah suasana di rumah. Ini taman bunga. Ni tempat parking kereta. Ni tongkat ali tadi yang saya katakan yang tinggi tu. Yang ni tongkat ali. Besar dah. Bunga kantan. Ya. Bunga kantan. Masak. Ni tongkat ali lagi satu.
Ni. Ah. Ni dah tongkat Ali. Ya, itu dia. Daripada jauh. Ni cantik ni. Oh, segar. Payah. Pokok ficus. Wakaf. Kuat bunyi burung. Buah mangga.
Bangkong kan ada dulu yang ramai orang jadi kontraktor, ramai jadi bos-bos apa dah? Toki krepek, toki apa? Oh ya betul. Kita tengok Toki cantik kan? Dulu dah. Orang kata toki bangkong. Dia punya sebab tu rumah aktor kalah. aku tak toki. Toki aku biasa je. Apa kalau dia tak tahu panggil Aceh ni. Kalau ikut yang bukan yang jam besar dulu. Yang kat jam besar kat dapur. Yang macam kakak yang lari-lari yang tidak rumah yang runtuh. Oh rumah yang kayu. Ya rumah kayu tu. Biar nenek cakap ada kucing ni dah sekarang. Sebab dia tak siapa jaga kucing. Dia buat ekor kalau tidur sampai pagi. Kawasan kan ini dua suara kita besar, bawa makanan besar. Kita besar. Kalau kat Negeri Sembilan macam ni ke Pak? Sembilan ada tempat macam ni, ada tempat macam ni. Dia tak, dia kampung dia lain, kampung dia tak. Kampung ni seperti jalan besar. Ini jalan masuk dalam kampung. Ini dah masuk dalam jauh ni kan? Ini macam ni macam kawasan penerancangan, ada penerancangan ni. Ini bukan orang lagi kan? Dia tadi tu pun orang. Ada tuan punya. Memang air dia. Estate. Kalau estate memang kawasan estate. Estate tu tak ada tinggal kat. Memang estate dia. Macam kawasan untuk ladang lah kan, kawasan ladang. Ini kat kampung ni semua tak ada orang duduk lagi. Lepas tu kata ada kenapa ada rumah semua tak duduk. Kita lah orang ni. Oh, Aceh dua orang sekarang. Kerana dia sudah tak ada. Dah ada kayu daripada material kan. Pasal kat expedition kat kita kayu tu mak. Dia tak nak kita konti mak. Nanti finishing kan kayu sikit. Kita bawa sikit. Kita tak kita tak boleh macam tak suka ni. Rumah yang macam apa aku ibarat IKEA macam tu mak. Macam kat rumah yang macam sebilik kakak. Kita tempat duduk dekat apa mak. Bukan beli. Kita buat sendiri sendiri kan mak. Kita lagi cantik kan mak. Daripada dah sampai pakai sini. Kalau tadi kata raya yang mama kerja tu di Bangkong tu.
Kata kakak cakap di Talong je. Habis ke Bangkok pun dia pergi. Oh, adik. Banyak kereta. Adik, ke Bangkok mana adik? Nanti sebelum ke Bangkok mana? Semua tempat. Dia dibuat Kakak pernah minyak tak ada lah. kakak pernah jalan masuk ni kan. At the end keluar dekat dekat jalan yang menuju ABC tu. Oh, tahu juga. Ha. Itu Bangkok sana. Itu sebelah sana. Dia orang nak masuk jalan nak pergi beli curry puff tu. Kakak kat situ. Dia orang tu mana sebab kita tak tahu orang tu. Tak tahu je kita sendiri je. Sampai sana sampai kubur, masuk kubur, keluar dekat keripik itu sampai. Tahu lah. Kat Taiwan homestay tu. Ha. Ya, jauh juga. Kakak rasa lagi faham tak apa dari papa. Itu Semua itu kakak cakap pergi Talong. alah itu bila pergi Thailand kalau pergi dulu dan duduk lama kat sini semua benda kat pergi adik. Kita sampai jumpa restoran-restoran pelik. Adik, betul cakap kita bawa duit tau beli kat sini. Adik tak apa. Tak boleh beli. Dah pergi kat mak. Ada buat TV. Ada buat TV yang selalu bayar Atina. Ini buat TV ni. Aku boleh kat sana. Tapi anak duduk sini bawa mak. Dulu kan lepas mak kat sini kita mesti berair kat sini. Ini anak dia kerja kat. Jaga tu wan nenek tu dulu maknya lah orang lain, mak yang betulnya orang lain. Tapi buat dengan mak betulnya tak tapi close agama lain. Ya, tak close banyak anak apa adik-beradik yang betul pun dia tak close. Kita makcik-makcik apa lah. Apa tak kontak kan? Itu kiranya makcik apa betul-betul. Maksudnya adik mak, adik nenek kan. Betul-betul tapi tak berhubung pun. Kita sama masuk dengan orang. Dia tak belas lagi. Kita betul-betul lagi makcik-makcik tu. Ada kaitan tu tapi tak berhubung langsung. Masa mak hidup langsung tak ada hubung kan?